Uish, ringan sangat ni. Hello guys, okay, dalam video kali ni saya akan share dengan korang berkaitan ASICS Magic Speed 5. Magic Speed 5 ni dibina untuk satu benda, more speed to move body and mind. Tengok carbon plate dia, ringan dan responsif. Untuk shoelace dia nampak macam bergigi sikit kan. Ni untuk tak mudah tertanggal bila korang berlari. Kalau korang tengok ni, midsole dia menggunakan teknologi FF Lip, membuatkan rasa lantunan dan juga responsif untuk top layer dia. Dan dia gabungkan dengan bottom layer menggunakan teknologi FF Blast Plus untuk cushioning yang lebih stabil. So, hasil dia nanti setiap langkah dia akan rasa lantunan nak pergi lagi. Berat dia pula ringan daripada model sebelum ni, iaitu 196 gram untuk saiz 9 US lelaki. Stack height juga telah dikurangkan, iaitu 30.5 mm di bahagian forefoot, 37.5 mm heel dan drop 7 mm. Bahagian upper menggunakan engineered mesh, ringan dan breathable. Ada lubang-lubang boleh tembus dalam, boleh nampak stokin apa yang kita pakai nanti. Untuk outsole pula, Magic Speed 5 menggunakan teknologi acid grip untuk bagi lebih confident atas jalan kering atau basah. Cornering pun lagi stabil walaupun pace laju. Dari segi sustainability, apa dia guna recycle polyester, sock liner dop dye dan midsole ada material bio-based. So, siapa yang sesuai untuk pakai Magic Speed 5 ni? Okey, sesuai untuk korang yang nakkan kelajuan. Sesuai untuk pakai waktu speed work, waktu interval, fast leg training dan terutamanya sesuai sewaktu race. Lagi-lagi kalau korang yang main pace 5 ke bawah tu, main pace 4, sesuai sangat.